Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuraini Syafia binti Zafunizal selaku wartawan TVPSS SMK Megat Dewa. Hari ini saya akan berkongsikan aktiviti yang telah dijalankan pada 9 Oktober 2025 di SMK Megat Dewa. Pada 9 Oktober 2025, SMK Megat Dewa telah mengadakan Hari Konsultasi SPM 2025 yang melibatkan ibu bapa dan murid tingkatan 5. Program ini bertujuan untuk membincangkan prestasi akademik pelajar menjelang peperiksaan SPM 2025. Melalui sesi perbincangan bersama guru, ibu bapa mendapat gambaran jelas tentang pencapaian dan langkah penambahbaikan yang boleh diambil. Kehadiran pengetua turut memeriahkan program dan memberi suntikan semangat kepada semua calon SPM. Program ini berlangsung dengan lancar dan mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak. Saya Nuraini Syafia melaporkan untuk TVPSS SMK Megat Dewa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.